Baik saja. Sila tap-tapkan skrin. Tap-tapkan skrin, sila sharekan live ini. Masuk ke semua grup WhatsApp. Kita lihat juga kenyataan bekas Menteri Agama era UMNO Barisan Nasional. Siapa dia? Datuk Seri Dr. Jamil Khair. Sasa dengar tak atau baca tak apa dia pusing di Wisma UMNO Negeri Sembilan? Dia kata apa? Dia kata bila baca laporan RCI yang setebal 200 muka surat, tak ada pun jumpa perkataan sakau, perkataan curi atau rompak. Ini pun sama bebal jugalah Datuk Seri Jamil Khair. Kamu ni mantan Menteri Agama. Takkanlah kamu ni bodoh sangat sampai tak tahu nak beza bahasa mahkamah rasmi dengan bahasa pasar. Ini seorang lagi. RCI tu Suruhanjaya Siasatan Diraja. Mana boleh suka-suka nak tulis perkataan sakau atau penyamun dalam dokumen undang-undang rasmi kerajaan. Tapi apabila RCI tulis secara hitam putih, seperti mana yang saya baca, yang saya bentangkan semalam, perakaunan kreatif, maksudnya apa? Korang ni tipu buku akaun. Apa lagi? Penyembunyian rosot nilai aset. Maksudnya apa? Maksudnya korang sorok kerugian berbilion-bilion ringgit. Pembayaran hibah melampau kemampuan. Maksudnya apa? Maksudnya korang hakis rizab tabung haji sampai kering licin. Apa lagi? Macam-macam lagi lah. Kalau nak ikutkan, waktu pendedahan MDB pun tak ada istilah sakau curi. Akhirnya apa? Akhirnya ke laut. Akhirnya ke dalam. Guna bahasa korporat atau bahasa pasar ni. Inilah perangai korang ni, memang perangai yang merosakkan dana ibadah umat Islam. Kau ingat dengan bersilat di pilihan raya negeri, di pentas ceramah, yang mana disebut istilah sakau rakyat, akan lupa bahawa tabung haji ni hampir bankrupt zaman UMNO Barisan Nasional memegang portfolio Menteri Agama. Lepas tu saja, Jamil Khair ni dengan bangganya pula dia kata apa? Dari 2009 hingga 2017, tabung haji dapat sijil audit bersih daripada Jabatan Audit Negara. Dia ni tak baca habis laporan RCI ni. Saya yakin. Atau dia hanya baca sekerat-sekerat. RCI ni secara khusus mengkritik dan menidakkan, menafikan apa? Jabatan Audit Negara ini. Sebab bagi sijil bersih secara membuta tuli tanpa menyimak amalan akaun pro forma dan perakaunan kreatif yang korang ni buat. Lagipun, saya pelik, kenapa kamu tak cerita pasal surat amaran rasmi Bank Negara Malaysia yang dihantar 4 kali? Sejak tahun 2014, Bank Negara Malaysia dah kesan tabung haji ni ada masalah kecairan sistemik. Kemudian Bank Negara ni hantar surat amaran bahawa lembaga tabung haji tak mampu bayar hibah melampau. Tetapi apa kamu dan pimpinan UMNO Barisan Nasional buat dengan surat amaran Bank Negara tu? Korang sorok bawah kapet. Korang pekakkan telinga. Sebab apa? Sebab korang gilakan persepsi politik. Menjelang pilihan raya umum yang ke-14. Korang sanggup perjudikan masa depan tabung haji demi nak jaga periuk nasib politik korang. Dengar sini puak-puak yang spin ini. Dia kata apa lagi? Jamil Khair ni. Hibah tu bukannya pergi kat poket pemimpin atau ahli lembaga. Hibah tu dipulangkan kepada pendeposit dan subsidi haji. Ni Jamil Khair ni. Tak ada sesiapa kata duit hibah tu masuk akaun bank peribadi kamu. Tak ada pun. Saya tak pernah sebut. Jangan nak pusing isu. Isu utama yang RCI bongkar ni apa? Apa dia? Tabung haji waktu itu tak ada untung. Tapi korang ni, UMNO Barisan Nasional ni, paksa bayar hibah sebesar 6.25%. Bersamaan 2.75 bilion ringgit
Persoalannya duit mana korang kais nak bayar 2.75 bilion ringgit itu. Itulah isunya. Adakah duit keuntungan pelaburan? Bukan. Adakah korang perah duit rizab dan dana tabung haji, pelaburan tabung haji? Ini apa saja? Ini ibarat korang ni pergi ambil duit simpanan dalam tabung ayam anak korang ni. Faham tak? Lepas tu korang pergi balik kepada anak korang sambil kata, tengok, ayah pandai cari duit nak bagi kamu belanja. Macam itulah ceritanya, analogi mudahnya. Padahal itu duit simpanan pokok dia sendiri. Itu namanya skim Pak Mantelo Korporat saja. Korang makan duit rizab tabung haji ni demi nak tunjuk konon-kononnya Kerajaan Barisan Nasional pemurah. Padahal di belakang, lembaga tabung haji sedang menanti detik kehancuran. Dah terkantoi mereka ni mula mencari alasan je lah. Saya ingat bukan terkantoi ya. Saya ingat dia tak baca lah kot. Betul kata Sugar Bell. Dia tak baca ni. Kemudian saja, ni Jamil Khair cakap tak ada perkataan sakau. Dia boleh ratap pasal persepsi pilihan raya negeri. Tetapi saja fakta rasmi laporan RCI ni yang setebal 252 muka surat ini tidak boleh dipadam saja. Apa dia? Kedudukan kewangan lembaga tabung haji pada 2017 berada pada paras kritikal. Dengan waktu itu aset lebih rendah daripada liability. Kemudian hibah yang dibayar sejak daripada 2014 hingga 2017. Hibah yang dibayar secara haram ni menggunakan duit daripada mana? Pula lah. Menggunakan duit rizab yang melanggar Akta 535. Seterusnya, amaran Bank Negara yang disengajakan diabaikan demi kepentingan politik PRU yang ke-14. Sesaja, tabung haji saya ulang lagi sekali ditubuhkan atas air mata dan juga titik puluh jutaan jemaah marhain. UMNO Barisan Nasional pimpinannya telah merosakkan institusi ini dengan perakaunan kreatif dan hari ini mereka ni masih ada muka nak pertahankan kerosakan tersebut. Saya tak boleh brain saja. Saya tak boleh terima. Tak tahulah kalau ada yang nak backup. Sampai sekarang saya tak boleh terima. Tadi dalam kereta saya mengamuklah sekejap. Saya tumpang kereta kawan saya tadi. Pergi makan. Dia tanya saya kenapa marah sangat ni. Sebab dia baca saya komen lah. Saya tak marah sangat dalam komen tu. Dan saya tanya dia balik. Kau tak marah ke? Kau tak bengang ke? Pagi petang duk sibuk claim kamilah pejuang agama, pejuang umat Islam, pejuang orang Melayu. Tapi dia sendiri yang menjarah harta duit umat Islam. Harta duit simpanan tabung haji ni. Kalau orang ni, orang biasa ni, curi tabung masjid ni saja. Oi, bukan main korang ni. Sampai lembik korang pukul. Orang yang curi tabung masjid tu kadang-kadang RM30 je dia curi nak makan. Tapi yang mencuri duit tabung haji ni, yang nilainya bilion-bilion ringgit, bilion kali ganda, bukan sejuta kali ganda dah, bilion-bilion kali ganda ni, berbanding dengan orang yang curi duit tabung masjid. Masih ada lagi orang nak backup. Yang ni saya tak faham. Saya bukan nak cakap politik. Saya nak cakap tentang hak kita sebagai orang Islam. Saya tak kira lah kalau yang mencuri itu orangnya daripada Parti Pakatan Harapan, tetap juga kita tibai. Itu yang saya pelik, saya hairan. Seperti mana dalam komen ini kan. Ada seko ni. Yang bebal ni kan. Walaupun bodoh. Bila orang curi tabung masjid, dia curi RM20-30. Korang tibai, korang pukul sampai lembik, sampai pengsan setengah mati. Orang tu dibuat. Dia curi pun sebab dia tak ada duit nak bagi makan anak-anak dia. Tapi, bila orang curi bilion-bilion ringgit tabung haji tau, bukan tabung masjid, korang pula boleh pergi backup.
Saya tak boleh brain kegilaan ini saja. Itu sebab saya tak boleh terima. Malah saya dituduh sebagai orang yang jahil. Orang yang tak ada agama. Macam-macam lah, saya boleh tengok lah komen. Ada 2,000 lebih komen sebelum ini. Hentam saya tak ada apa, okey je. Inilah dia akhlak pentaksub, pencacai politik ni. Sepatutnya lah dalam keadaan macam ni, sepatutnya sokonglah usaha RCI tu. Sokonglah syur yang mana RCI cadangkan. Ni tidak. Dibantainya RCI. Dikatanya RCI ni menipu. Saya nak bagi tahu saja. Kalau ada yang berpandangan RCI ini menipu, sebenarnya korang sudah merendahkan martabat yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya lah korang ni setuju, support je. Dan sepatutnya korang terima hakikat bahawa tomahan Pakatan Harapan ataupun DAP ni jual aset tabung haji ni adalah fitnah. Tetapi korang enggan nak memperakuinya. Sampailah sekarang. Dan saya masih lagi dengar di mana-mana room lagi yang turut bercakap tentang isu ini. Yang masih lagi mengatakan bahawa Pakatan Harapan telah jual aset tabung haji. Dr. Mujahid dah jual aset tabung haji. Makcik yang tua ni faham apa yang saya cakap lah. Tak ada lah. Tak ada begitu makcik. Kan kadang-kadang ni bila taksub politik ni melebihi daripada segala-galanya. Inilah yang berlaku. Inilah yang kita kesalkan. Saya tak tahu lagi macam mana nak buat, nak mengatasi isu ini. Kalau tak sampai bila-bila pun lah kita ni akan sentiasa diperbodohkan. Khususnya masyarakat kita ni yang malah nak berfikir. Yang backup tu agama PAS bukan agama Islam. Itulah dia.